Rate air buka puasa tersebut, air soya. 10 out of 10. 10 out of 10. Memang setiap kali buka puasa nak air soya. Ya, itu saya. Okay, air tebu. Kosong. Kenapa? Tak pernah minum air tebu. Kalau minum pun macam macam peyat buyak. Macam tak boleh nak terima. Maafkan saya. tak Maafkan kena tekak saya lah. ya peminat tebu. Air orange sunquick. 6/10. Walaupun setiap kali kat set akan hidang. Tapi saya jarang minum. Air sirap Bandung. 8. 8. Okay, air mata kucing. 2. Saya tanya soalan ni kat semua orang tau. Semua artis tak suka air mata kucing. Kenapa? Dia rasa macam pelik. Okeylah, kita bagi 3 lah. Air yang buah-buahan macam ni, longan, lychee, saya selalu ambil buah je. Air dia saya tak minum. Manis. Kita pula betul, manis betul, macam betul. mana kan? Okay, air teh bunga. Oh, Kan. Air sasi. kosong. Astagfirullah. Dan air sekali. Apa dia minum air sasi? Bukan bulan puasa pun boleh minum lah, hello. Tak, dia bukan. Dia punya feel, dia punya macam quench the thirst tu. Okay. Dan last one, air masak sejuk. 10. 10. Suka.